nak pergi mana? Lah, kita nak pergi dari mana? Dari highway. Lalu lah, of course. Kita boleh jalan kan? Oh, okay, keluar. Ini letak atas ni. Lain. Ada pak tumpah lah. Tak apa. Kena menyelam tu yang malam tu. Nampak lalu baik apa? Tak lah, tak nampak. Poster pun ada jual lah. Buat siapa lah yang faham. Yang tu support. Letak bandel kat sini murah. RM6 tu bah. Mana? RM6 sama sen. Nasi dah. Penting dah sampai terlalu kena nasi dah. Assalamualaikum. Saya nak pergi ambil kawan saya. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panasnya. Januari 2026, vlog pertama untuk YouTube. Tahu hilang tengah matahari bukan main. Dekat dengan muka aku ni. Sekarang pukul 8.42. Aku nak pergi breakfast dengan kawan aku. Lepas tu mungkin tak pergi bundle. Lepas pergi bundle mungkin pergi coffee kot. Pergi Zeus sebenarnya. Zeus yang dekat Gelang Patah. Zeus tu cantik weh. Tapi aku nak pergi. Rupanya time aku pergi tu dia tengah renovate. Ni aku check balik bulan 12 dah ada orang pergi. Maksudnya dia dah buka lah tu. Lapar weh, tak breakfast lagi. Tapi sekejap pergi breakfast lah. Memang nak pergi, tujuan nak pergi breakfast dulu. Aku sepatutnya sampai kat rumah kawan aku 8.30. Patutnya aku suruh dia datang ambil aku kan. Sebab nak pergi Gelang Patah. Rumah Gelang Patah dekat rumah aku. Aku pergi ambil dia dekat Kimat Tampoi pula. Bukan Kimat Tampoi lah, rumah dia dekat situ. Tapi it's okay lah, tak apalah. Nama pula Drafila ini je. Baru cakap dia dah tukar. Tadi kat depan tu ada ni, ada accident depan ni. Tapi macam tak teruk sangat lah accident motor. Tapi pakcik tua Cina. Tapi tak sure dia accident jatuh sendiri ke ataupun accident dia langgar dengan motor lain ke, tak tahu. Yo, So bawa tersengkung tu nak pergi mana? Dah, kita nanti nak pergi lalu mana? Kita syenggung kan? Dari highway ke? Lalu lah, of course. Ni boleh jalan kan? Oh, okay, keluar. Dia dekat mana? Okay, kita nak pergi makan dulu kan? Makan Okay, dulu set. lah. Jom makan dulu. Memang straight ke? Aku pun tahu balik. Aku balik Aku tak sempat dah cakap. Alih satu jalan keluar kat sini, tapi ni jalan masuk orang daripada sana. Takut nanti kau bertumbung. Tiba sikit. Kau tapi kalau kau berani mati, takut ada orang masuk. Tu jalan tu kosong, tapi takut ada orang masuk. boleh kot. Kalau takut ada orang belok je. Ya Allah, jangan ada orang belok. Kau careful orang yang masuk tu laju ya. Kalau selalu sekejap aku Kena ke kiri? Wih, kau tahu tak mana tadi? Tak, kita kena kat kanan. Aku jumpa kedai kafe yang orang lain review best. Kat mana? Hebrew Cafe kan? Gitulah. Dia nak masuk sini ke? Dia masuk sini. Yelah tu, cepat-cepat keluar. Dia tengok aku dekat atas. Aduh, ada kereta pula. Hebrew Cafe kat Pening weh. Tapi kita nak pergi zoo kan? Aku nak tengok dulu. Kita tengok dulu. Kalau tak okey, boleh pergi situ. Tak apa, kita pergi zoo dulu. Hebrew Cafe tu dekat. Kita boleh pergi hari-hari lain. Wait, are you siot kau? Oh. Bagi Gelang Patah dia nak bawa betul ke? Yelah. Oh, lalu Lalu bawah. daripada tempat aku kan. Tempat kau mana ada? Kau duduk dalam. Baik, dia betul lah. Wah, saya Asal pagi-pagi dia ngantuk kau. Tak tahu lah. Dia sekarang sebab tak aku tidur lambat sebab baca kopi. Lepas tu macam aduh, aku semalam dah pukul 12 aku tak tidur lagi. Dah berapa hari dah aku tidur lambat sebab baca kopi. Ada accident. Mana? Kat tempat aku tadi lah. Tapi aku rasa dia sikit je. Motor tu terjatuh sendiri ke ataupun terlanggar motor juga? Taklah JPJ ke apa kot. Tu. Aku nongkrong tu yang macam okey, yang macam pekat-pekat. Kopi order ke kopi? Yang Kopi nongkrong. Tapi aku tak minum kopi. Jadi aku tahu macam mana lah dia rasa. Dia kata okey. Aku ada kopi tiga ke kopi nongkrong. Aku tak ingat nongkrong tu ada. Lepas tu kau salah lah. Kita tak pakai kopi. Terima kasih. Dia tak bagi tiga. Kita pasal.
dia sikit ikan bilis dia. Sekarang mana ayahku? Apa apa? Apa milu dia? Air dah sampai-sampai. Aku tak minum air. Tak tahu panas, kena air panas juga tu. Tak apa, aku cari pula. Oh, macam gini. Macam mana dah ni? Nah, tunggu dia habis titik dulu. Nanti baru boleh minum. Kan? Apa lagi? Tu akan ni letak atas ni. Dah ke tu? Entah betul ni tegak. Dah kot. Tengok. Ada lagi air? Tak ada. Dia hampas kan? Ha. Ada dah kan? Boleh. Yang biru tu apa? Merah apa? Tunggu. Biru tu dia pakai nila powder. Dari. Ada pak tumpah lah. Tak apa. Penuh lah. Lepas tu dia scrub lagi sekali pakai apa nama dia? Apa? Tak apa merah. Dah tak manis. So, lepas tu satu beg plastik kita beli beg plastik dulu. Satu beg plastik RM10, ada yang satu beg plastik RM5. Lepas tu muat lah apa benda. Lepas tu kena beli dulu. Oh. Tapi aku tak tahu berapa. Oh, janji muat boleh? Tapi cantik-cantik juga dia ni. Berapa kalau? Okay, aku rasa pilih dulu. Lepas tu kalau baru kat kereta kan tak ada ni ke beg recycle. dah pasti lah. Dah macam hari tu dah ni. Baru lah boleh sorting. Satu beg plastik RM10, RM5 murah ni. Macam Kenapa? kat belakang saya semua aku nak cari Tengok. Dah jadi mak-mak dah Tika. Lantik-lantik dah dia tengok. Memang kena menyelam tu ya. Malas tu. abang kan ada lagi dah. Ada orang lain. Bila pula. Kalau lain sembilan tu okey sikit kau je. Banyak. Nampak lalu baju aku. Tak nampak. Oh ini yang cantik-cantik. Tapi yang cantik-cantik pun okey ke weh harga dia? Tak sama mahal. Cantik. Boxer pun ada jual lah. Boxer siapa lah yang Yang terkobai. weh besar. Dia cantik lagi yang cantik. Ini kalau aku bawa adik aku seronok ni weh. Luar jin pun RM9. Dia dah dapat dah. Aku lebih nak tengok-tengok. Nanti bawa aku ni. Lepas tu tak panas pula tu kan dekat dalam ni. Kalau dekat highway Pasir Gudang tu. Big bandel. Habis bandel. Apa nama dia? Dia big bandel apa benda tu? Panas gila. Tu panas weh. Besar banget. Kau happy. Letak bandel kat sini murah. RM6 tu. Mana? RM6.90. Tapi ada yang RM2.90. Ada macam-macam kat sini. Tapi aku tak nak tempat ni orang tahu banyak. Alah, aku kan ni pun bukan. Aku lebih kepada nak menikmati. Aku asuk orang ke weh. Kau menikmati orang lain habis duit. Aku menikmati orang lain habis duit. Betul. RM9.90 je weh. Aku tak ambil ulang ni. Tak, masa kau mesti tak boleh percaya kan harga dia. Sebab kalau macam yang macam gini aku rasa orang dah jual mahal sikit dah. Kalau bandar. Dia dapat stok kan. Aku pula yang sibuk kan. Kita. Saya ada cermin boleh nak peragakan macam mana. Berapa? Sini ada kasut ke? Tak ada. Oh, ada baju je lah. Ini yang premium. Aku jadi ni. Dia ada branded kan, barang branded. Dia yang premium ada branded. Ni branded Burberry. Mahal sikit 85. Tapi branded lah. Weh, 85 pun okey sangat dah. Ada aku beli pun Tengok je. bahaya lah kita ni. Kalau nampak lagi bahaya. Alamak. Tengok ni aku tengok. Kita kait kat sini, kait cantik kan. Kait apa? Tahu tak kait pakai benda besar buat macam ikat yang Oh, tapi kau kerti buat? tak kerti. Aku fikir dia kerti. Aku bagi idea. Oh, okey. Aku bagi idea. Ni aku dah terjebak budak ni lah buat bandel. Bandel dah lah murah-murah cantik pula tu. Tak apa.
Semalam lah aku terfikir nak pergi Hebrew tu. Lepas tu aku cakap, tapi Hebrew tu sikit je. Nasi lah. Lepas tu lagi dah sampai dah lalu kena nasi yang aku cakap tapi rasa nak muntah nanti bau ikan tu. Apa tu? Cakap, kena roti canai lah. Makan nasi apa tu? Nasi goreng ikan masin dengan Haji makan kuih boring. Haji sama macam, tak apa, kita boleh patah balik. Bayangkan kena tengok pelik. Haji, tak apa, kita boleh patah balik. Dia sampai kempas. Okey kan? Sikit rasa saya Macam yang aku ada macam yang cheese tu. sedap ke? Sedap. Aku Dia minum. rasa macam asin sikit. Ini bentak. Aku dah sekali. Bukan. Hari tu aku dah terbeli sekali. Kau tak suka cheese kan? Aku suka cheese. Aku suka gila cheese. Tapi air cheese aku tak boleh terima. Ya aku dah minum lah. Tak, bukan masa aku kat sini dia buat sedap. Sama je. Tak. Hari tu aku minum kat Aerof lah. Kat Perling tu tak sedap. Yang ni macam tak tak macam sedap. Buat tengok ni. Kan? Ramai. So masa dia viral dia ramai tau kat sini. Sebelum dia renovate. Aku tahu kat sini macam mana aku pergi pagi. Sebelahnya aku dapat kedai tapi aku tak pasal pula. Ataupun aku pasal tapi lah mata aku lebih pandang kedai tu. Faham kan? Sebabnya macam biasa lah kan. Tapi kan dia lain. Tapi jam yang kadang kat office kita duduk je kan. Dia bagi Nanti alam. dia, You apa? Dah duduk lama sangat. Aku cakap macam lah kan. Nanti dia pop-up. Pop banyak kali tau. Betul. Soalannya. Dia mesti lupa bangun. Macam tu. Tapi aku kata dia kisah apa? Kau tak aku buat macam ni. Aku buat macam ni. Aku buat kerja. Aku diri yang kopi dah aku hadap kat kanan. Dan aku masuk dalam perjalanan nak ambil doa untuk kali kedua. Yang pertama Tiga suku. tengok lah. Tak ramai orang tak pernah. Ni bau sedap tu. Ya, kau tak pernah makan ke? Tak, ni tak pernah. Dia pedas tapi tak pedas sangat pun. Aku suka. Kan rasa. Kita cuma makan. Faham? Atau aku dah pemain lah. Aku dah ambil. Okay, sampai situ je lah vlog untuk kali ni. Kita orang makan, lepas tu lepak-lepak, gosip-gosip sejam dua. Lepas tu hantar kawan aku balik. Aku lepak jap maghrib kat rumah dia. Lepas maghrib aku turun balik rumah aku. Bye, jumpa lagi.